Duit RM10,000 jika dibiarkan dalam KWSP selama 30 tahun, jumlahnya akan jadi sekitar RM51,000 dengan dividen sekitar 5.6% setahun. Tapi hakikatnya, pertambahan nombor tu sebenarnya tidak menambahkan kekayaan kita pun bila diambil kira dengan kadar inflasi, kadar kenaikan sebenar harga barang dan juga risiko kejatuhan nilai ringgit. Sejarah ringgit 30 tahun yang lalu, ringgit pernah jatuh sebanyak 50% dalam masa setahun pada tahun 1997. Tahun 2015, ringgit pernah jatuh lagi sebanyak 35% setahun. Kalau tuan-puan nak tahu, orang kaya tak simpan harta yang banyak dalam bentuk duit kertas kerana mereka faham tentang kuasa beli duit yang boleh hilang nilai. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan dalam bentuk harta yang bertahan nilainya seperti emas, perak, hartanah, tanah yang mendatangkan hasil, bisnes yang berpotensi besar untuk berkembang pada masa depan. Jadi, bila tuan-puan menyimpan emas, tuan-puan tak perlu bimbang lagi tentang kehilangan kuasa beli duit kertas. Seperti contoh, 1 dinar zaman Nabi Muhammad SAW boleh beli seekor kambing. Setelah 1400 tahun berlalu, 1 dinar yang sama masih boleh beli seekor kambing. Bermakna 1400 tahun pun kuasa beli emas tetap bertahan. Bagi tuan-puan yang nak mengalihkan sebahagian duit kertas untuk simpanan jangka masa panjang dalam bentuk emas, boleh klik pada beg biru di bawah atau klik link di bio saja, nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.